Hai, selamat datang. Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas satu benda yang sangat penting dalam mana-mana perniagaan, iaitu penyata kewangan. Jom kita fahamkan apa cerita di sebalik nombor-nombor ni. Pernah tak anda terfikir, macam mana sebenarnya kita nak ukur kejayaan sesebuah bisnes? Adakah dengan hanya tengok jualan dah cukup? Sebenarnya, tak. Kalau kita jalankan bisnes tanpa data yang jelas, ia samalah macam kita berlayar di lautan luas, tapi tanpa peta. Kita mungkin bergerak, tapi kita tak tahu kita menuju ke mana. Inilah dia peta kita, penyata kewangan. Anggap je ia macam kad laporan kesihatan untuk bisnes. Ia adalah satu rekod rasmi, satu buku cerita yang terperinci tentang segalanya, dari untung rugi sampailah ke kedudukan semasa syarikat. Dan yang penting, semuanya disusun ikut standard yang betul. Okey, jadi apa isi kandungan buku cerita ni? Secara asasnya, kisah kewangan sesebuah syarikat tu diceritakan melalui dua bab utama. Dua-dua ni penting dan bagi kita gambaran yang berbeza. Yang pertama, penyata pendapatan. Yang ni menceritakan tentang prestasi bisnes sepanjang satu tempoh. Selalunya, setahun. Senang cerita, ia jawab soalan paling asas. Bisnes ni untung ke rugi? Penting kan? Satu lagi pula, kita ada penyata kedudukan kewangan. Kalau tadi cerita sepanjang tahun, yang ni pula macam sekeping gambar. Satu, snapshot pada satu masa tertentu. Ia jawab soalan, syarikat ni ada harta apa dan hutang apa. Jadi, satu tunjuk perjalanan, satu lagi tunjuk kedudukan terkini. Baik, kita dah tahu isi ceritanya. Tapi, macam mana kita nak pastikan cerita yang disampaikan ni betul-betul boleh dipercayai? Ini soalan yang sangat-sangat penting. Supaya penyata kewangan ni berguna, ia kena ada beberapa ciri kualitatif. Fikirkan ia sebagai peraturan-peraturan untuk penceritaan yang jujur dan berkualiti. Tanpa ciri-ciri ni, semua nombor tu tak lebih dari sekadar angka yang tak bawa apa-apa makna. Ada dua ciri yang paling asas yang wajib ada. Pertama, kerelevanan. Maksudnya, maklumat tu mestilah boleh bantu sesiapa yang baca untuk buat keputusan. Kedua, perwakilan benar. Maknanya maklumat tu mesti jujur, tak ada kesilapan besar dan tak berat sebelah. Dua ni ibarat tapak rumah. Kalau tapaknya tak kukuh, keseluruhan bangunan tu tak boleh harap. Selain dua tapak asas tadi, ada 4 lagi ciri yang buat laporan ni jadi lagi padu. Kebolehbandingan, supaya kita boleh bandingkan prestasi tahun ni dengan tahun lepas dan nampak trend. Bisnes makin naik ke, makin turun. Seterusnya, kebolehfahaman. Laporan tu kena jelas dan mudah difahami, bukan untuk akaunten je. Lepas tu, kebolehsahan. Untuk sahkan maklumat tu betul-betul sahih. Dan akhir sekali, pemasaan. Maklumat kena dapat pada waktu yang tepat. Barulah berguna untuk buat keputusan. Okey, kita dah faham pasal ceritanya. Sekarang, jom kita kenal pula dengan watak-watak di sebalihnya. Siapa yang sediakan laporan ni dan siapa pula yang gunakannya? Jadi persoalannya, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab menyediakan laporan yang sangat penting ni? Selalunya ada 3 pihak. Untuk bisnes yang kecil-kecil, biasanya pemilik itu sendiri yang buat. Kalau bisnes dah besar sikit, mungkin mereka akan upah pekerja khas. Atau untuk pastikan semuanya betul-betul profesional dan tepat, mereka akan lantik firma luar, macam akaunten bertauliah. Dan ini yang lagi penting, siapa yang perlu baca laporan ni dan kenapa mereka perlu tahu? Ada 2 kumpulan utama. Pertama, pengguna dalaman. Ini termasuklah pemilik, pihak pengurusan dan para pekerja. Diorang guna data ni untuk rancang strategi, tengok untung rugi dan pastikan syarikat stabil. Kedua, pengguna luaran. Yang ni ramai. Contohnya bank, diorang nak tengok dulu sebelum luluskan pinjaman. Pembekal, nak tahu boleh bagi utang ke tak? Kerajaan, macam LHDN, mestilah untuk kira cukai. Dan sudah tentu, para pelabur yang nak pastikan duit mereka dilaburkan di tempat yang betul. Jadi, lepas kita dah tahu semua ni, soalan besarnya ialah, kenapa ia penting? Kenapa kita semua patut ambil tahu? Jawapannya terletak pada satu benda, celik kewangan. Sebabnya mudah je. Anda kena ingat, penyata kewangan ini adalah bahasa universal dalam dunia perniagaan. Tak kisahlah anda dalam industri apa sekalipun, nombor-nombor inilah yang akan menceritakan kisah yang sebenar. Bila anda faham bahasa ni, ia akan bagi anda kuasa untuk buat keputusan yang jauh lebih bijak. Tak kiralah sama ada anda seorang pemilik bisnes, pekerja, pelabur ataupun seorang pelanggan, anda akan jadi lebih tahu. Jadi sekarang, bila anda dah faham bahasa asas perniagaan ni, cuba fikirkan sejenak. Cerita-cerita apa agaknya yang bakal anda temui dan bongkarkan selepas ni.